bulan puasa ni rumah kena bersih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan yang sangat mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ini adalah kita sebut sebagai bulan tarbiyah diri. Apa maksud bulan tarbiyah diri? Yang mendekatkan kita, yang mendidik kita untuk merasakan hubungan yang erat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang bulan Ramadan inilah sebaiknya kita lakukan amalan yang banyak, amal ibadah. Sama ada bermula dengan solat kita, kemudian puasa dengan penuh keimanan dan sebagainya, ataupun berzikir, bersedekah, mengaji, membaca Al-Quran bersama sahabat-sahabat dan lainnya. Tapi bila sepanjang bulan Ramadan ni, biasalah orang-orang perempuan kadang-kadang terfikir, kalau saya tak boleh nak solat, apa amalan boleh saya buat? Jadi sepanjang bulan Ramadan ni, untuk wanita khususnya, mereka yang tidak boleh menunaikan solat, ada banyak lagi amalan yang boleh buat. Contohnya, kita bersedekah, kerana bersedekah itu membuka ruang rezeki kita. Bersedekah ni dia tak sama matematiknya dengan matematik biasa. Kalau matematik biasa 2 tolak 1 jadi 1. Tapi matematik sedekah 2 tolak 1 jawapannya infinity, iaitu rezeki yang Allah pulangkan kepada kita dengan ganjaran yang kita tak akan pernah tahu. Tuan-tuan perempuan, atau dalam bulan Ramadan ini juga kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah bulan yang diberikan banyak pahala ataupun diberikan gandaan ganjaran pahala kepada mereka yang melakukan ibadah. Nabi SAW pernah berkata pada seorang wanita Ansar, kata Rasulullah apa? Fa idza jaa Ramadanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatun. Bermaksud, sekiranya datang pada kamu bulan Ramadan, maka laksanakanlah umrah. Kerana apa? Kerana kata Nabi, umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan pahalanya seperti mengerjakan haji. Jadi itu satu dalil, bukti daripada hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan digandakan pahalanya. Dan Allah menyebut dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kita ni sedia maklum, Lailatul Qadar ni adalah malam yang sangat mulia. Kata Allah apa dalam surah Al-Qadr ayat ketiga? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bermaksud, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tandanya pada bulan Ramadan setiap amalan diberikan gandaan pahala yang sangat banyak. Jadi tuan-tuan perempuan, kan, sambil-sambil saya kemas rumah ni ceritalah sikit dengan tuan-tuan perempuan. Selawat menggunakan 10 jari. Alhamdulillah Allah kurniakan kita banyak rezeki. Antaranya 10 jari. Jadi 10 jari ni kalau kita manfaatkan sebaiknya untuk berselawat, insya-Allah digandakan pahalanya. Macam mana? Kita tengok jari kanan. Okey. Setiap jari ini kita bahagikan kepada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sehinggalah akhir. Jadi bila kita selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tambah lagi satu ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai dah hujung. Dapat satu round, tutup. Bermaksud 20. Buka round yang pertama jari kiri pula. Jadi dah cukup round kedua, dapatlah 40. Cukup round ketiga, dapatlah 60. Cukup round keempat, dapatlah 80. Cukup round kelima, dapatlah 100. Jadi dengan 10 jari selawat, insya-Allah kita dapat 100 paling kurang. Bukan, paling kurang 10 lah. Seterusnya 100, boleh buat gandaan 1000 dan sebagainya. Kenapa? Kerana kata Rasulullah, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itu pada hari-hari biasa. Tapi bila kita berselawat mengingati baginda pada bulan Ramadan, insya-Allah moga Allah kurniakan kelimpahan kerahmatan pada kita. Tadi saya dah sapu-sapu. Dah lap-lap dekat dinding ni. Sekejap lagi nak sapu dah pula. Bye. Jangan lupa selawat.